Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh nampak Okey. ya tuan? Ya, nampak jelas. Assalamualaikum semua. Saya Firdiana Haji Abdul Rahman. Um, nak mula macam mana Saya Sila okey. kenalkan diri, Puan. Lepas Okey. tu sila kongsikan pengalaman menggunakan molekul redox ni. Silakan. Okey. Uh, saya mula menggunakan sebenarnya saya kesan daripada Ah, jatuh pada tahun 2023 di pejabat. Saya jatuh tangga dan selepas tu saya menjalani satu operation masukkan besi di dalam kaki kanan saya. Selepas saya MC selama 8 bulan, uh, saya masuk balik ke office bekerja macam biasa. Pada bulan 1 baru-baru ni, bulan Januari, pada 6 hari bulan Januari 2025, selepas solat Zuhur, waktu saya selesai, ada audit daripada luar ke dalam kampus universiti, dan saya terlibat dengan audit universiti, audit kewangan. Tiba-tiba kaki sebelah kiri saya, sebab kaki yang patah yang masuk besi kaki sebelah kanan, tapi tiba-tiba pada hari itu kaki sebelah kiri saya tak boleh nak berjalan, tak boleh bergerak. Saya macam lumpuh serta-merta. Saya tak tahu pasal apa jadi macam tu. Dan benda tu berlaku dengan sekelip mata. Kawan-kawan cuba bantu, husband saya pun datang daripada pejabat dia mai ke ofis saya, usaha untuk nak menggerakkan saya pun dah tak mampu, sakit tak tahu nak cakap. Isi paha kaki saya macam disiat-siat-siat-siat. Lepas tu ambulans daripada pusat kesihatan universiti datang ambil saya bawa ke unit kecemasan. Di situ doktor cucuk saya untuk nak bagi tahan sakit, tapi tak ada kesan, dan saya diarahkan untuk diminta oleh doktor pun mencadangkan untuk ke Kedah Medical Center di Alustar. Bila saya pergi ke situ, pakar Dr. Yazid pegang kes saya dan Dr. Yazid minta saya untuk buat MRI. Bila saya dah buat MRI, saya didiagnosiskan L3, L4, L5 dan S1 saya ada masalah yang cukup kronik. Dan saya diminta serta-merta juga keesokannya selepas berbincang dengan suami untuk menjalani pembedahan tulang belakang. Tapi bila kami bincang berdua, bincang dengan keluarga, saya memang tak buat lagi lah apa dia pembedahan tulang belakang. Lepas tu bila kawan-kawan di kampus tahu saya ada seorang sahabat, Dr. Haslinda, apa dia apa dia bertanya khabar, ramailah kawan-kawan bertanya khabar, bagi cadangan itu ini pada saya, dan apa dia saya wadid 4 malam dekat KMC, dah mula fisioterapi semua segala bagai macam-macam kaedah doktor cari, sebab saya tak mau untuk operation. Lepas tu dengan takdir Allah lah, dengan izin Allah sebenarnya, saya diperkenalkan oleh Dr. Linda dengan seorang kakak, seorang sahabat lah. Saya rasa saya cukup-cukup bersyukur, Profesor Madya Dr. Rohani, apa dia bekas pesara Universiti Utara Malaysia, pensyarah UUM, dan waktu dia menghubungi saya menghubungi dia pun, dia berada di Mekah, dia berada di Madinah sedang mengerjakan umrah. Itu kuasa memang besarlah kuasa Allah pada saya, mungkin berkat doa saya, berkat doa ibu ayah dan juga suami, anak-anak, saya ditemukan dengan apa dia Dr. Ani, Dr. Rohani. So bila bila dia ada di sana, dia bercerita kat saya tentang produk Asia ni atas pengalaman dia. Dia pun ada kes yang sama dengan saya lebih kurang, dekat L4, L5 dan L6, L5, L3, L4, L5, L6 dia. Dan bila dimaklumkan pada saya keadaan dia, kes-kes dalam masa itulah, mungkin mungkin macam mana saya nak cakap ya, mungkin Tuhan dia susun cantik untuk saya, Allah dia susun cantik dengan saya, dan hati saya tergerak tahu untuk mencuba. Waktu tu dengan keadaan yang betul-betul sakit, yang cukup-cukup kritikal. Dengan keadaan saya tak boleh bergerak, tak boleh bangun, tak boleh berjalan, saya macam lumpuh separuh badan.
bulan satu hari tu baru lagi bulan Januari. Selepas tu bila doktor Rohani mencadang kat saya, bercerita dekat saya 2-3 hari jugalah dia menerang kat saya pasal pasal Asia ni. And then hati saya memang memang jatuh kasih. Bila saya bincang dengan suami, saya kata macam mana, dia kata okay, why not kita try. Dia kata kalau benda ni boleh menyembuhkan Umi, dia kata. So saya pun bagi tahu dekat Dr. Rohani saya nak cuba. Mungkin mungkin ini salah satu laluan untuk saya nak sembuh. Cepat saja proses dia, dah tak sampai dalam seminggu selepas doktor tolong uruskan semua tu, produk sampai dekat rumah saya. Dan bila sampai pada petang tu, saya kontak dengan doktor di sana. Doktor kata boleh cuba malam tu juga. Saya boleh try. Dia minta saya try dalam 60 ml dulu malam. Lepas tu esok pagi pun macam tu juga. So saya berterusan benda tu sampai ke titik hari ni. Dan Alhamdulillah. Daripada hari pertama saya mula minum, kalau tak silap saya pada 20 hari bulan 1. Okey, saya mula malam tu 20 hari bulan 1. Saya jatuh 6, saya start lumpuh pada 6. Saya tak boleh jalan, tak boleh bergerak apa. Saya hanya boleh dibantu dengan wheelchair sebab untuk keluarga saya angkat saya duduk di atas wheelchair, pergi ke toilet semua dengan bantuan orang. So bila bila jadi macam tu 20 hari bulan 1 sampai produk pada saya dah start. Bila saya start minum tu dalam 3 hari, Allah bagi dekat saya dalam masa 3 hari, saya dah boleh bergerak sendiri tanpa wheelchair. Lepas tu saya mula guna tongkat. Alhamdulillah. Selepas satu cepat, pemulihan saya cepat. Saya pun tak pasti mungkin kerana saya uh, tak ada kencing manis, darah tinggi dan saya tak ada apa-apa penyakit gout ke apa ke. Alhamdulillah. Tapi Doktor Rohani pesan kat saya air kena minum banyak. 2-3 liter memang saya minum tiap-tiap hari sampai hari ni. Daripada sahur ke apa ke memang minum air banyak. Saya akan pastikan sehari saya memang minum air yang cukup banyak. So Alhamdulillah saya sapu tempat tu dan saya macam macam sebenarnya pandangan di mata saya Asia ni tak tahu lah, ini badan saya, body saya. Bila saya minum, bila saya mengamalkan dia macam seolah-olah macam mencari. Maksud saya mula-mula benda yang saya paling berkesan adalah di tulang belakang saya, di tempat yang saya paling sakit. Sebab untuk makluman apa dia Tuan Hazrul, bila saya tak boleh berjalan hari itu di office, saya pasang satu perkara, ada satu biji di tulang punggul saya. Saya tak pasti apa dia benda tu sebab sebelum ni tak ada. Mungkin orak saya ke ataupun saya tak pasti tapi uh, saya tak boleh nak sentuh. Saya sakit sangat bila saya sentuh, dia sakit sampai ke lutut, sampai ke kaki saya. Memang tak tahu nak bercakap, tapi memang benda tu besar. Bila saya sapu dengan apa dia Renu 28 ni, dia makin lama makin kurang, makin kurang sampai satu hari tu saya pegang dah tak ada. Bila tak ada, saya cakap, ke mana? Saya tekan, tak ada. Puas saya mencari. Lepas tu kaki saya makin okey, makin okey, makin okey. Dia macam mencari. Mula-mula tulang belakang saya rasa okey, selesa. Selepas tu kaki saya boleh bergerak sikit-sikit, dia turun kepada kaki. Lepas tu selepas kaki, lutut saya di sebelah kiri tu sebenarnya saya memang ada masalah, saya memang rasa sakit yang teramat dekat lutut. Dia bukan di atas lutut tapi di tepi sebelah dalam. So bila saya sentuh pun sakit dia. Lepas tu lama-lama benda tu makin hilang, makin hilang, makin hilang. Dan sekarang apa yang saya rasa, saya tak tahulah kalau pengguna-pengguna yang lain, tapi pada diri saya sendiri, dia macam mencari di seluruh badan saya. Dipendekkan cerita Puan. Puan dah Ya, guna 3 bulan, sekarang ni dah boleh bertugas ke atau macam mana? saya dah mula masuk Alhamdulillah. office. Alhamdulillah. Saya Baik. boleh berjalan biasa. Saya dah, Alhamdulillah, saya boleh duduk lama di kerusi selama 8 jam. Okey, Alhamdulillah. Baik. Semuanya elok. Dan kaki yang ada besi tu pun saya dah selesa sangat. Tadi terus saya nak buka besi tu balik sebab dia menekan saraf saya. Mm-mm. Tapi sekarang apa yang saya perasan dalam 2-3 minggu ni, saya dah tak rasa kebah dekat kaki saya yang ni. Sebab doktor kata mungkin besi yang dimasukkan tu, dia mencekam saraf saya. Tapi Alhamdulillah, lately ni Baik. saya memang okey sangat. Saya tak Baik. tahu, mungkin Allah izinkan pada saya Alhamdulillah lah.
Alhamdulillah Puan. Okey, disebabkan masa sangat mencemburui kita Ya. ni, dah ramai sebenarnya teruja dengan kisah Puan Diana ni. Okey,